Okay, hari ni kita dekat belakang zoo. Belakang zoo Kemenssah. Kita dekat Kemenssah. Ni pun kawasan elit-elit. Dia punya, tengok, dia punya macam pasar raya Chongqing ni. Macam pasar raya. Tengok armor kabel lalu atas. Profesional Armor kabel selalu lalu bawah tanah ni, lalu atas kepala. Okey Alif, kau ceritakan apa masalah rumah ni sebelum ni? Okay, masalah rumah ni, owner call, owner kata ELC saya ingatkan ELCB selalu trip. Okey, tak apalah. Lepas tu owner bagi gambar kat saya. Ni yang trip ni, ELR dengan main switch. MCCB. Okey, MCCB ni yang trip main dia. So bila kalau main dia yang trip, sedangkan ada ELR, main dia yang trip, bermakna masalah dia dekat sini je. Dekat sini je. Rahsialah. rahsia. Tapi semua dah tahu, orang yang tahu-tahulah kan. Okey. Berdasarkan apa yang kita Okey, sambung ni. Bangunan ni dia ada, rumah ni dia ada ELR lah. Okey, kalau katakan masalah dia daripada dalam rumah, kebiasaannya ESCP akan trip dulu. Kalau masalah dia orang cakap selepas sebelum ESCB dan ada ELR, memang masalah dia dekat sini lah. Dah terbocor rahsia lah. Terbocor rahsia Tapi itulah. Okey, apa yang kita dapat? Okey. Liv, cuba kau tengok kabel-kabel dia, Liv. Ada tak kabel-kabel yang nampak macam kecil je, macam pelik juga aku tengok ni. Okey, kabel dia kalau kita tengok dekat sini macam kabel 6. Aku tak tahulah. Macam kabel. Cuba kau buka yang dekat spare tu. Kalau kita tengok, Buka yang dekat spare tu. Spare tu. Spare ni. Ya ni nampak. Ini tak ada tulisan kan? Ni atas tu. Ini nampak macam 6 lah kan? Memang 6. Kalau kabel 10 dia macam ni. Betul, bawah tu. Bawah tu kan. Tapi ini macam 6. Dalam tu kabel 10. Okey, ini mungkin kabel 16 ni yang besar ni. Yang ni mungkin 16. Kan? Tapi yang ini dia pakai macam 6mm. Tak tahulah kalau kabel 10 sebab tak ada tulisan lah. Sebab tak ada tulisan. Kan dekat sini. Sebab tu kena pakai kabel 10 juga ni. Dan sama dengan going dia. Nampak? Okay? Going ni pun kecil lah, Liv. Betul? Betul. Kan? Tapi tak nampak lah dia tulis size berapa, tak tahulah kalau jenis ni 10. 6. Kan sepatutnya pemaju ni kena buat 10 jugalah kan. Minimum sebab kabel ni biasa minimum 10. Kan, tapi tak boleh buat apalah, ini kira dah yang lama punya. Okey, jadi tadi apa dia punya ni dah? Apa masalah tadi yang kita jumpa? Dia punya masalah kita cek, kita buka ni, kita tuang benda kelecap ni. Sekali kita jumpa ni, dia punya kabel ni short. Okey. Dia punya kabel ni dia pasang untuk extension ni. Direct dia tak ada. Okey, kabel ni sebenarnya kita kalau nak buat apa-apa penyambungan nak pakai untuk supply ke apa, kita sepatutnya kenalah pakai main switch ataupun EICB ataupun MCB. Lepas tu dia terus tapi untuk yang hal ni dia tak pakai, dia terus direct ke MCB terus? Yes, MCCB. Berapa M ni? 32. Astaghfirullahalazim Tak dapat apa. Okey, masuk Alif tu tadi daripada output ni dia pakai kabel ni, okey. Terus neutral disambung kat sini ya. Terus ke extension. Jadi kalau apa-apa berlaku dekat extension tu kan, short, dia akan kacau lah dekat ELR ni. Jadi sepatutnya benda-benda ni dia kena tarik pada DB. Kan kita faham lah bawah ni tak ada DB. Okey, DB hanya di tingkat atas saja, tapi buat satu mini DB untuk pasang soket ataupun penambahan point akan datang. Betul leh? Betul. Ini kan ada. Itu kan ada. Boleh gunalah. Kita boleh gunakan ruang, manfaatkan ruang yang seadanya. Luas. Bumi Tuhan ni luas lah.
Jadi kita boleh buat satu dB kecil itulah. Betul untuk soket saja kan. Boleh buat mini lah untuk soket ni saja. So benda ni dia dah jadi macam ni bila dia kilat, dia cuaca tak menentu, lepas tu yelah lama-lama dia akan trip. Lepas tu yang tu soket tu, kalau kita tahu extension ni, kita tahu kualiti dia macam mana, dia boleh pergi macam mana lah kan. Dia boleh pergi pun takat maksimum dah, macam tu lah jadi dia. Lepas tu dia slow-slow dia trip, lepas tu slow-slow dia boleh satu bangunan, satu rumah ni yang yang trip. Dia trip. Okey, boleh tak ambil installation lift untuk check, untuk kita double check pasal video ni kita nak bagi ke owner. Supaya nanti owner dapat reference lah apa problem rumah dia. Jadi nanti next kita akan tengok DB dia lain pula. Yang ni kita fokus kat sini dulu. Kita settlekan kat sini dulu. Bila dah settle nanti kita akan minta owner monitor takut ada masalah lain. Owner monitor dulu. Tapi saya rasa dekat itulah punca dia. Okey. Biasa kalau ada ESCB macam Alif cakap tadi kat situ, dia akan trip kat ESCB dulu. Kan? Dia akan protect lah. Okay? Tapi bila tak ada ESCB, dia direct macam tu. Biasa dia akan trip kat ELR ni lah. Nampak ni, ELR ni lah main ibu dia. Daripada sini masukkan, baru dia distribute ke semua MCCB ni. Okay. Jadi kita akan check dia punya installation lah, tengok. Okay, ini dalam keadaan ini class short. Ini contoh kita check satu-satu kabel dia. Earding dengan live. Okay, OL cantik. Okay, earding dengan neutral pun cantik. Apa yang short ni? Bila neutral dengan live 0.23. Nampak tu dia short. Jadi dia direct terus ke soket tu. Okay, soket kita dah cabut, kita dah matikan. Nampak tu, soket kita dah matikan, dia direct kat situ. Jadi confirm lah benda tu rosak. Jadi kita apa kau nak buat lepas tu? Apa dia punya saya dah action dia. Action dia saya dah bagi tahu dekat owner. Owner kalau boleh untuk keselamatan, owner kena tambah, owner kena buat soket 13M. 2 ke 3 ke, biasa kalau dekat-dekat gini 3 pun boleh, 2 pun boleh, tapi tengok ada ruang tu 2 lah. Kan? Macam biasalah, ESCB kat situ, MCB kat situ, dia direct ke sini, yang tarik kabel 2.5 lah. Mana buat balik proper lah Ya, betul. Lepas tu kalau kita tengok yang dekat dalam sana, rumah ni dia satu level satu level ada 1 dB, satu level ada 1 dB. Okey, yang saya peliknya kalau kita ikut buku dia sepatutnya kena ada 0.03 dan 0.1. Okey, 0.1 tu mewakili liter cahaya. Dan 0.03 tu mewakili liter kuasa lah, power. Okey, tapi yang power pun dia pakai 100, cahaya pun dia pakai 100. So saya dah bagi tahu untuk long term, saya nasihatkan warna tukar lah. Apa-apa itulah dia punya langkah-langkah. Dia punya langkah-langkah untuk long term. Okey, tu je. Abang ada apa nak cakap? Okey, jadi rumah yang ada ELR ni biasa dia, okey. Jadi biasa dia kalau sistem yang dia buat tu bukan tak betul lah, sistem yang tu tak complete. Rumah yang ada DB, okey, lepas MCB ni ada DB. Okey, lepas MCB ni ada DB. Okey, biasa kalau dia trip kan trip dekat DB dulu. Dekat ACB DB dia tekan trip kat sini. Tapi bila ada benda tak complete, biasalah kalau yang biasa pasang ELR dia tahulah, kalau benda tak complete, dia punya sistem tu dia akan trip kat sini. Dia akan detect kat sini lah. Dia ni macam safety jugalah kan. Dia akan dalam ni dia ada shunt contactor, shunt contactor dia akan sebab ada wire kecil semua ni. Dia akan control sengaja tu, dia akan control kat sini lah. Kan? Biasa kalau orang nak disable benda ni, biasa dia akan matikan MCB saja. MCB ni dimatikan power ni, jadi dia akan boleh on macam biasa. Kalau dia tak nak pakai lah. Tapi yang macam ni dia tak
Dia yang original dia masih dalam keadaan on sebab function benda ni lah. Okey, jadi bila kalau ada short, nak naikkan benda ni akan susah tau. Akan susah tu sebab owner dia nak naikkan ni tak boleh naik ni. Kalau short tak boleh naik sebab dia ada detect ada problem. Jadi nak naikkan dia ni ada cara dia. Ada cara dia nak naikkan dia benda ni. Nanti cara dia tu rahsia lah. Nanti tapi kepada yang tahu tu dia tahulah macam mana buat kan. Tapi kalau saya terangkan pun kadang orang tak faham. Okey, jadi kita akan check DB atas dia macam mana. Lepas tu saya nak tunjuk lah yang Alif kata ada 100 3 tu. Nanti kita tengok apa benda yang abnormal lah. Yang ni semua settle lah. Okey Alif. Alright. Terbaik.